Kepada anda yang baru saja tiba di perkarangan Roadshow Proton 2024 bertempat di Central Atrium Aman Central, dan tuan-tuan sekalian, hari ini merupakan hari yang terakhir untuk kami berkampung di sini. Jadi saya ingin mengajak para pengunjung sekalian, jangan lepaskan peluang masa ini untuk menyaksikan secara eksklusif lebih dekat kenderaan model keluaran Proton. Sekali so boleh tengok, boleh masuk dalam, boleh ambil feel, boleh pegang steering dia macam mana, seat dia macam mana, tengok bonet luas macam mana. Penggila-penggila Proton yang ingin dapatkan eksklusif merchandise limited edition daripada Proton yang kita datangkan khas ke Aman Central ini, boleh terus ke kaunter yang telah disediakan. Ini susah nak dapat kita bawa jauh daripada KL. Kita ada casing, kita ada baju, kita ada tumbler, topi limited edition Proton, sunglasses, sket merdeka, berwarna biru, berwarna merah, legian, beg, tangguh, banyak lagi. Yang penting harga ada diskaun. Okey, jadi kita nak jemput, boleh masuk ke sekian jalan Melayu. Boleh saja masuk ke boleh kat kita ini, boleh buka pintu kereta, nak tengok dalam dia macam mana, boleh, tak ada masalah. Sebab kita malam ini memang kita bawakan kereta-kereta ini untuk anda saksikan lebih dekat, saksikan sendiri lebih dekat, merasai keunikan, kehebatan kereta-kereta Proton ini. Sekarang ini saya berada bersebelahan dengan Proton X9E berwarna very blue. Harga ini ada yang terbaru berwarna ini kalau warna blue, warna yang ramai minat berminat. Ramai untuk teman-teman sekalian, S70 Facelift 2025 ini telah di-upgrade daripada model yang lama, di mana yang saya berkongsikan kepada anda antara salah satu features yang telah di-upgrade oleh Proton untuk S70 Facelift 2025 ini ialah ADAS 2.0. Okey, antara lain yang ada pada S70 Facelift 2025 apabila kita boleh model yang lama ialah yang pertama, bila anda pergi Shopee beli barang dapur, nak bawa barang dekat barang nak buka boleh susah. Jadi dengan features yang terbaru oleh Proton S70 ini, kunci nombor cab, datang dekat dengan bonet ini, tunggu 3 hingga 6 saat untuk kasih, nanti bonet akan terbuka secara automatik yang menampilkan stylish design, powerful performance, outstanding safety, revolutionary connectivity dan juga total comfort. Tuan-tuan dan 4 hari kami berkampung di sini, ramai yang dah booking S50 ni. Alright, jadi kepada para pengunjung, jangan lepaskan peluang. Main tak apa, main abang buka pintu nak duduk dalam lah. Main jemput masuk.